Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terpanggil untuk mengulas tulisan terbaru Tun Mahathir yang menuduh dan mendakwa Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, ada bertemu dengan beliau membawa fail yang tebal-tebal. Kononnya mahu membuktikan bahawa beliau tidak bersalah. Saya sedikit meraguinya kerana Tun juga pernah menafikan wujud pertemuan dan mengarahkan Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Kita saksikan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dicabar untuk mengemukakan bukti berhubung dakwaan mengatakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memintanya membubarkan parti UMNO. Apa bukti dia yang saya kata macam tu? Dia boleh cerita macam-macam. Benar kita bercakap. Tunjuk bukti lah yang saya kata macam tu. Mungkin waktu itu Tun terlupa. Tetapi selepas daripada itu, Tun juga yang mendedahkan secara terbuka bahawa memang wujud pertemuan dan menyuruh Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Kita saksikan. Ya, saya suruh Zahid bubar UMNO. UMNO kalah dalam PRU 14. Dan ramai dari wakil rakyat UMNO tinggal UMNO. Ada yang lompat masuk bersatu. UMNO bukan lagi UMNO. Sebab itu UMNO sepatutnya dibubar. Apakah suatu kebetulan? Kita harus tanya kepada Tun Dr. Mahathir. Selepas daripada pertemuan yang diperakui oleh Tun Mahathir, 2 bulan selepas daripada itu, Datuk Seri Zahid dihadapkan ke mahkamah dengan 87 pertuduhan. Kedua, apakah juga suatu kebetulan apabila 2 orang peguam swasta yang dilantik secara kontrak sebagai pendakwa raya, Gopal Sri Ram dan Sitambara, sebagai pendakwa raya untuk menuduh dan dakwa Datuk Seri Zahid Hamidi. Ketiga, apakah juga suatu kebetulan apabila peguam negara lantikan Tun Dr. Mahathir, iaitu Tommy Thomas, secara berani, angkuh menulis di dalam memoirnya buku bertajuk My Story, Justice in Wilderness, yang mana beliau dengan secara terbuka mendedahkan bahawa Tun Mahathir lah orang yang mencatur-caturkan perlantikan hakim dan juga terlibat dalam menentukan pertuduhan-pertuduhan politik secara terpilih, terutamanya yang melibatkan kes-kes berprofil tinggi. Inilah antara salah satu tuntutan RCI ke atas buku Tommy Thomas. Apakah ini juga satu kebetulan? Apakah juga satu kebetulan bahawa wujud memo yang sudah tersebar yang mana ditulis oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Akram kepada Peguam Negara pada waktu itu Tommy Thomas, yang mana beliau membuat laporan sebagai ketua penyiasat dalam kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid dan membuat conclusion ataupun membuat kesimpulan tidak ada satu kes pun yang boleh disabitkan kerana semuanya tidak ada asas untuk didakwa. Tetapi sekali lagi, apakah satu kebetulan 2 hari selepas memo itu dihantar kepada Tommy Thomas, Datuk Seri Zahid dihadapkan ke mahkamah dengan pendakwa raya menyatakan secara terbuka di dalam mahkamah bahawa beliau dan tim pendakwa raya akan membuktikan bahawa tidak ada satu sen pun daripada Yayasan Akal Budi dibelanjakan untuk tujuan kebajikan. Sedangkan yayasan itu adalah yayasan milik Datuk Seri Zahid yang ditubuhkan oleh beliau sendiri pada 1997 ketika beliau memegang pelbagai jawatan di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa dengan gaji yang beratus ribu dan terlibat dalam pelbagai bentuk perniagaan dan jual beli saham. Wang-wang inilah yang dibuktikan di mahkamah menjadi sumber utama kepada Yayasan Akal Budi. Dan apabila seorang demi seorang saksi dibawa ke mahkamah, rupa-rupanya terdedah dan terbongkar bahawa wang dan dana Yayasan Akal Budi digunakan untuk pelbagai aktiviti kebajikan, termasuklah 38 juta pembinaan Masjid Tuminah di Bagan Datuk, kos operasi yang ditanggung oleh Datuk Seri Zahid melalui Yayasan Akal Budi untuk sekolah tahfiz di Melaka, Ma'had Tahfiz Ulul Albab, dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti kebajikan lain yang melibatkan ratusan ribu hingga
jutaan ringgit nilainya, yang membuktikan secara jelas pertuduhan ini adalah pertuduhan politik. Yang akhirnya, Peguam Negara lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat 11 alasan meminta mahkamah memberhentikan pendakwaan ini, dan antara alasan-alasannya termasuklah RCI ke atas buku Tommy Thomas yang harus disiasat. Kedua, termasuklah memo yang tular yang ditulis oleh Timbalan Pendakwa Raya kepada Peguam Negara yang secara jelas menyatakan bahawa kes ini tidak ada asasnya untuk didakwa. Ketiga, Peguam Negara sendiri menyatakan bahawa kes ini adalah kes pendakwaan politik terpilih yang memerlukan siasatan lanjut. Bacalah 11 alasan yang diberikan oleh Peguam Negara yang memberikan justifikasi mengapa kes Datuk Seri Zahid kalau diteruskan akan menganiayai insan yang paksa bergelut lebih 5 tahun yang menyebabkan akaun peribadinya, akaun keluarganya dibekukan, dan beliau terpaksa menanggung malu kerana diciptakan persepsi yang pelbagai seolah-olah beliau terlibat dalam korupsi dan rasuah, sedangkan yayasan ini yayasan miliknya. Wang yang disumbangkan ke dalam yayasan adalah wang daripada sumbernya. Apakah ini semuanya kebetulan? Tanyalah Tun Dr. Mahathir untuk mendapatkan jawapannya. Assalamualaikum.